Orang lain kali jumpa sabar Ustaz. Sebab saya nak buat promo untuk 100 orang terawal sahaja. Sabar Ustaz semua. Saya baru balik lah kahwin ni, baru sampai. Hari ni baru duk pergi cari tukang untuk buat aircon apa semua. Nak pergi hampa selesa ni. Lepas tu tukang kayu pun ada baru duk minggu depan pun baru boleh nak start buat lah apa semua. Tapi tak apa, saya duk buat benda-benda ni. Benda-benda yang boleh DIY saya nak kena buat dulu. Lepas tu benda-benda yang saya boleh buat masuk, saya buat masuk dulu. Benda apa yang saya boleh buat, saya buat dulu bagi studio. Ni kalau hampa nak tengok studio macam mana, saya tak boleh tunjuk lagi lah sebab tak berapa siap lagi. Lepas tu keadaan studio semua nanti saya update lagi. So apa sabar saya tunggu bagi saya settle set semua apa tu, saya tunjuk setup saya. Hampa jangan lari, tunggu ikut sama-sama saya, kita buat studio raya sama-sama, boleh tak? Sikit. Assalamualaikum, selamat pagi. So tak record tadi, kita dah terbang nampak satu. Tu kita nak pergi buat lagi satu. Mesti hampa tanya-tanya dia nak buat apa pokok besar ni. Tu lah hampa kena tunggu. Tunggu. Alright. Potong ni. Okay guys, so sekarang ni kita tengah bawa pokok untuk kita buat untuk setup. Sekarang dekat atas. Oh, nampak tak? Tengah atas 4x4 sekarang. Buat pokok. Ya. Sekarang pukul berapa dah ni? Dia buat malam. Let's go. Ni saya tak tahu dia berapa dah ni. Saya tak tahu ni hari ke berapa. Okay, so sekarang kita tengah buat pokok tambah ranting dia. Kita cucuk ni Akil. Sabro. Ada seorang lagi, ramai. Lambat sikit. Terlepas flat. Terlepas flat tu macam something. Ada orang okay. Nostalgia. Saya adalah sebatang pokok. Okay, so sekarang kita pasang bangku. Baru sampai. Aku PT 10. Keringan ni. Ya, abang saya dah beli dah yang plastik hitam tu. Tu. Nak letak plastik kat dalam ni? Kalau baca dalam ni, Macam dalam ni. Kita tuang kat dalam ni. Apa tu fungsi ni? tu tembus dia ni. Bagi dia tembus. Tembus. Tu. Dia beauty nampak. Tak heavy tu. Saya dah baca. Kita tengok. Kita tengok apa dia buat kat dalam. Kita akan bancuh simen-simen ni. Kita akan gunakan masukkan dalam ni. Ni masukkan tu baca. Kemudian tu kita akan letak benda ni. Buat yang balik tu. Masak balik ni. Dengan kacang ayam untuk anak-anak. Ayam minum. Ni apa? Tengah baca minum lah. Inilah seperti kacau dia. Kacau. Kacau simen. Bahasa India. Kan, aku dah tuang. Jaga. Sap. Jadi tu kontraktor ni.
Tapi pada kali ni siapa nak booking boleh booking dah. Kumpul banyak. Okay. Tuang balik. Confirm mai. Tuang balik. Dia kena pokok. Apa guys, nak panggil plaster, nampak cakap dia. Sap. Nampak macam betul-betul kontraktor. Oh, salah. Okay, so dah saya akan buka. See you guys in next one. Okay, so kita punya sofa dah sampai. Sampai kat sini ya. Sofa ni untuk orang duduk nanti untuk set up kita yang kedua. Setup pertama tu nak set dah. Pokok dia. Okay, so sekarang ni kita nak tengok pokok kita. Ni Akil pun baru balik, baru rehat dah. Yes sir. Kita tengok kejadian pokok kita macam mana. Kita letak stand ni tahan dah semua ni. So, tengok. Senang Akil? Senang. Kelat. Wih. Kelas sehari ya. Tapi saya tak tahu lagi macam mana ni. Jadi kita alih dulu stand dia. Ke dia jatuh ke? Kita tengok. Tak tahu lah. Yes. So, kita dah siap kita punya pokok. Kita akan letak dekat sini nanti. Mana? Saya tahu kita. So, jangan lupa mai, nanti saya update lagi. See you guys in the next one. Bye. Hello guys, Assalamualaikum. So Alhamdulillah kita dah siap kita punya setup kita yang pertama, which is saya namakan dia sebagai dry season with sunset dekat situ and some orang panggil kampung vibe macam tu. So kita tengok dulu dia punya macam mana look dia. Oh, nampak tu hampa gambar tu shoot kat sini nanti. So memang semat. So kita punya setup ini dah siap dan kita sebenarnya sengaja saya panjangkan video ni dan saya sengaja letak benda ni dekat live kali supaya sebab saya nak buat promo untuk 100 orang terawal sahaja. Okey, 100 orang terawal saja boleh dapat promo ni harga bawah RM100. Yang mana kan family kecil boleh dapat harga bawah RM100. So macam mana nak dapatkan promo tu? Kita akan buat live nanti. Kita akan buat live which is esok sebenarnya. Esok. So saya post video hari ni. Esok hari Khamis malam pukul 9 saya akan buat live lepas maghrib macam tu kan. Pukul lepas isyak lah. So jangan lupa masuk kita punya live dan jangan lupa follow account yang saya tag dekat bawah ni juga. Sebab apa-apa formal info saya akan letak dekat video TikTok ni lah. Sebenarnya kita ada dua setup tetapi ni kita punya setup ni dah siap. Yang satu lagi ni kita punya setup ni belum siap lagi. Nampak baru sampai sofa dan benda tu. So kita open dulu untuk hampa yang menaik awal untuk setup ni. Memang cantik. Dia punya setup ni memang sangat-sangat cantik lah. So ya, boleh muat berapa orang ni? Buat tiga boleh duduk, tiga boleh berdiri, bawah boleh duduk lagi, tepi-tepi tu boleh duduk lagi. So jangan lupa malam esok see you guys in the next. Kita jumpa dalam live. Bye.